Fiza ingatkan nak off kejap YouTube buat konten. Nak off kejap. Sebab ada yang terjadi. Okay. Kira macam makin kita buat konten sentuh pasal destiny swap, energy transfer, energy siphon energy, sihir santau ni, dia risiko tau. Tapi kenapa Fiza pilih juga untuk share benda ni? Sebab atas pengalaman Fiza sendiri. Fiza tahu perasaan keliru, tak tahu apa yang jadi. Otak kosong. Tak ada perasaan, macam zombie. Tapi tak tahu punca dia apa. Tapi Alhamdulillah, mungkin Allah letak dekat dalam diri Fiza. Dia macam tak nak give up, tak nak putus asa. Tak tahu, cari tahu benda tu. Sampai pandai, sampai keluar dari masalah tu. Tapi tak semua orang ada attitude macam ni. Dia bukan bermaksud Fiza dah keluar, Fiza dah selamat, dah survive dari destiny swap ni. Dah keluar dari apa yang diorang buat kat belakang tabir ni. So Fiza diam macam tu je. Selamatkan diri sendiri. Tak. Fiza kena share. Dan orang yang